Abang, lagi mana ni bang? Nak pergi camping. Dari bisingnya hiruk pikuk kota, kami melangkah ke sebuah dusun yang damai. Setenang inikah rasanya apabila senandung alam menjadi halwa telinga. Kali ini pasti ada momen-momen indah yang akan dicoretkan di dalam jiwa raga. Ayuh, tonton video kami sehingga habis. Bersama kami menikmati terasa tenang anugerah ilahi. Okey. Alright, sekarang dah pukul 7.30 pagi. So, kita nak gerak pergi ke campsite. Sekarang ni tunggu Cik Ya dengan anak-anak turun. So, kita akan gerak pergi ke campsite. So, kali ni kami akan bercamping ke Dusun Apak Kau, Batanghali. Okay, ni first time kita nak camping ke sana. So, jom tengok apa yang best kat sana. Orang cakap kat sana campsite yang bersih, dan sungai ni best. Kita boleh main tubing apa semua kat sana. Alright, check it out. Just can't accept it. This can't be the end yet. You promised to never leave. And now you're gone. Jujur weh, aku sendiri pun tak tahu bagaimana aku boleh terjebak dengan hobi berkemah ni. I can feel the walls Sedar tak sedar, ini dah perkemahan kami yang ke-6. as you slowly fade from my everyday. You promised forever. Bagi aku lah kan, berkemah bukanlah sekadar mendirikan kemah. Inilah ruang untuk aku memperlahankan hidup dan meluangkan masa bersama keluarga. Love with no end. Love with no end. Aku perlahankan tempoh hidup untuk menikmati setiap detik yang akan dirakam dalam video ini. Akan tetapi, tidak semua momen yang mampu dirakamkan oleh kamera, kerana ada momen-momen yang akan terukir kemas di dalam jiwa dan raga. I still see your face in every place. Hai geng, aku Melichan. Selamat datang ke YouTube channel aku. Now there's just an empty space and Kali ini, kami akan berkemah selama 2 hari 1 malam di Dusun Apak Kau, Batanghali. you in my heart. A piece of you. Perjalanan sejauh kira-kira 55 km mengambil masa hampir 1 jam untuk sampai. Namun, jarak itu langsung tidak terasa jauh kerana sepanjang perjalanan kami ditemani rintik-rintik hujan, kehijauan hutan, pekan kecil dan kampung-kampung yang mendamaikan. Hard to try. A bond like ours so deep and true will always be if you stay or no. I thought we were so tied, destined for a lifetime. Love with no end. Love with no end.
see the fire in your eyes, a storm that hides behind the skies. You paint your dreams in shades of blue, but I can see the red shine through. Every scar, every tear tells a story loud and clear. No need to hide, no need to run. Your colors shine beneath the sun. Let the Okay, yang kita dah sampai ke campsite. So perjalanan tadi dalam lebih kurang sejam lah daripada puncak alam nak pergi ke Dusun Apakau. So kita baru sampai je hujan renyai-renyai. So aku naikkan dom dulu lah. So sebenarnya aku nak unboxing dom baru ni, tapi tak sempat. Tak apalah. So ini ni kalau aku guna dom daripada Black Box, auto dom. Yang manual dom macam tu aku dah jual. So ada abang daripada Semenyih beli hari tu, alhamdulillah. So aku try yang ni lah, tengok yang baru. Okay ke tak okay. Okay, yes. So kita nak pergi set up kemah dulu. Alright, stay tune. tells a story loud and clear. No need to hide, no need to run. Your colors shine beneath the sun. Let the colors of your heart paint the night, don't fall apart. Every shadow, every light makes you who you are inside. Don't be afraid to show your scars. They're the colors of your through the darkness, through the rain. You are stronger than the pain. Let the world see who you are. A burning soul, a shining star. Let the colors of your heart paint the night, don't fall apart. I wrote you a letter in the pale moonlight. It stains the paper with my tears each night. Invisible ink of my heart on the light. Words you'll never read, but they're still mine. To a memory that never fades away. I trace the letters, but the ink won't stay. Ghosts of love in the shadows we knew in this empty room still. Letters unsent, lost in the wind. Words to the stars where you have been. Pages of sorrow penned in the dark, holding the sake of a broken heart.
Alright guys, kita baru je siap set up kemah. Kita punya kemah dah siap. Sekali dengan common area, tempat tidur semua dah settle lah. So tadi kita orang sampai dalam pukul 9 suku lebih kurang. Dan 9.30 kita start set up. 10.30 lebih kurang kita dah siap. Cuma tadi aku sebenarnya nak unboxing aku punya dom baru. Tak sempat sebab hujan kan. So turun-turun tadi, terus buka dom dulu sebab berteduh. Tengok ni dom baru aku. Okay, so aku gantikan dom centric manual dulu. So yang ni tadi aku buka tak sampai 5 minit aku buka. So dah ada siap. Dan kita boleh berteduh lah tadi sebab tentu hujan. Okay, so ni keadaan kemah aku sekarang. So yang ni aku punya common area. Okay, dapur aku letak kat depan macam ni. And then aku punya meja makan kat sini. Dan belakang ni kemah aku lah, tempat tidur. So okey lah dom ni. Saiz dia 300 x 300. Tapak aku ni tapak nombor 3. Tapak nombor 3. Okay, so tapak nombor 3 ni depannya ada pokok pulasan. So depan tu pokok durian sebenarnya. So tengah gugur durian ni. Jadi diorang tutup tapak kat sana. Sekarang ni tengah musim durian. Dia kata tengah musim manggis. Sana ada manggis. Ada manggis, durian, pulasan. So dia kata dia boleh ambil lah kalau kita nak makan. So tak kena bayaran lah. Tapak aku depan dengan tempat register ni, yang tempat-tempat kedai dia. So senang lah. Memang dekat tempat masuk. Tapi nak ke sungai jauh sikit kot. Jauh sikit ke sana. In a cabin up on a hill where the pine trees sway, mountain melodies echo at the end of the day. The old guitar strums with its rustic refrain, singing tales of love and loss in this peaceful domain. Tapak yang aku duduk ni dekat dengan rumah Apak. Jadi Apak memang ada kat sini lah bila ada kampus. Kat sini ada jual barang-barang keperluan dan makanan seperti ais, mi segera dan gas. Pelampung juga ada sewa kat sini. Setiap tapak ada disediakan sinki dan toilet lah yang berdekatan. Macam tapak aku ni ada sinki, toilet dan juga dekat dengan surau. Memang bersih keadaan fasiliti dekat sini. Okay, geng, jom kita nak pergi mandi sungai. Ada? Tunggu. Tapi sungai dia belahan ya. Agak jauh sikit lah sebab kita tapak depan ya. Tapi kat sini paling dalam. Kat sini kalau hanyut tadi tak dalam lah. Tapi itu lah laju. Dan tasik ada orang korang ada tu dalam. Dalam eh. Oh. Spark in your eyes, night turns to day. Promises whispered, memories sway. Hearts on fire, dance to Hello, and di sungai. this is where we began.
Okey, ini area yang dalam, ada area yang ketek tapi air lagi. Bagi aku, sungai dia memang best lah. Air dia laju sikit tapi masih selamat untuk kanak-kanak mandi. Cuma perlu monitor lah daripada ibu bapa. Ada tempat yang dalam, ada tempat yang cetek. Tapi yang satu je, kalau yang siapa yang suka tubing kat sini memang sesuai. Memang jauh tubing ni sampai ke pintu masuk dusun. Masa aku camping ni, hujan adalah turun, tapi tak lebat lah, sekadar rintik-rintik. Sekejap turun, sekejap berhenti. Tapi okey lah, best. Suasana macam ni memang sedap lah untuk bercamping bagi aku lah. Mengingat semua tawa yang dulu mengisi Budak-budak bila dah mandi sungai, lepas tu sejuk pula dengan hujan, tinggal bayangan di perut mesti lapar punya. Jadi Cik Ya, ibu dia pun masak lah, masakan ringan-ringan, sausage dengan kentang. Tapi kan, macam mana aku nak cakap masakan macam ni pun kalau kat tempat macam ni pun rasa sedap. Bila masak kat rumah, tak terasa pun sedapnya. seakan kemarin kita bersama. Where did the time go so fast? Aku ingin kembali sejenak. Dulu kita berlari bersama tanpa takut hadapi dunia. Tapi kini I was wandering down a broken road, trying to carry all the weight alone. Night so dark, no stars in sight. Didn't know I needed his light. Then a voice called out my name. Malam kat sini memang sejuk. Yelah kan, siang tadi pun on off hujan. Lepas tu malam ni pun ada hujan rintik-rintik. Tapi memang sejuk lah. I have walked this road the same. Malam ni kami plan nak masak simple-simple. Jadi kami decide masak mi sedap pun jadilah. Sedap juga makan kat tempat macam ni. The hardest days I was lost, but Budak-budak memang suka lah makan mi sedap kan. Habis licin. always chasing me. Felt the rain, heard the thunder call. Thought I'd never rise after the fall, but mercy whispered soft and true. My child, I've always been with you. Now the weight Malam ni kami menikmati malam bersama.
rasa masa tu terhenti kejap lah. Memang best suasana malam kat sini. Every tear and every try. Rumah CEO ni pun depan kemah aku jadi memang terang menderang lah, sebab ada lampu kan. Jadi budak-budak ni apa lagi, seronok lah main kat luar. And with grace through the valleys deep, through the hardest days I was lost, but now I see love was always chasing me. Selamat pagi, hari kedua di Dusun Apak Kau. Kita bangun pagi ni ingatkan tengok sunrise kat sini, tapi macam tak ada sunrise sebab malam tadi pun hujan renyai-renyai, on off. So cuaca pun sejuk, macam biasa redup. So kita tak nampak lagi matahari. Malam tadi tidur okey Lena, sejuk. Okey, memang sejuk lah sini, bergabus. Okey, tapi tak ada apa-apa lah, cuma tidur Lena, enjoy kan. So pagi ni hari kedua di Dusun Apak Kau. So kita tengok kita nak buat apa ini. So kita nak buat breakfast and chill kejap, mungkin mandi sungai lagi. Alright, sebab kita boleh check out selewat-lewat pukul 6 petang hari ni. So okey lah, ada masa lagi untuk kita nikmati yang ada kat sini. So kita ambil masa, kita rest and then check it out apa kita akan buat ini. Alright. Pagi ni agak lewat buat breakfast. Yelah, tadi syok sangat jalan-jalan kat sekitar dusun. Memang cantik dusun ni rupanya. Became quiet as the morning. Cik Ya masak burger pagi ni, request daripada anak-anak. Lepas tu kita beli sedikit wafer. Kat sebelah ni dia ada jual wafer, jagung semua lah. So senang, bila nak makan dia boleh beli kat sebelah ni.
touch is soft like a fiddle's refrain, like porch swing shadows after the rain. You don't speak in grand displays, but you stay, and that says everything. Like a sunrise, slow and kind. You don't rush, you just arrive. Warming places deep inside, where I forgot to feel alive. No fireworks, no warning signs, just you, like a sunrise. I've known storms and I've known drought. Built my walls, then wore them out. But you saw past what I defend and loved me quiet till I bent. Like a sunrise, slow and kind. You don't rush, you just arrive. Warming places deep inside, where I forgot. Sebelum balik, kami mandi sungai lagi. Memang best mandi sungai kat sini. Rasa tak puas nak mandi kat sini. Bagi aku, banyak-banyak sungai yang aku dah camping, sungai ni paling best. Sebab apa? Sebab dia tak ada dalam sangat, tak adalah cetek sangat. Lepas tu dia ada sewa tubing kan. So memang best lah main tubing kat sini. Something steady that holds me soft and always ready. Like a sunrise, you don't rush, you just Ada. bringing peace I can't describe, but I see it when I look in your eyes. No crashing waves, no need to try. Just love, like a sunrise. Ada. You taught me how to ride the wind, how to lose but always grin. Your hands were rough but full of care. Okay guys, kita dah siap kemas semua barang. So kita dah nak check out dah. So sebelum kita pulang, pastikan kawasan tapak kita bersih lah. Seperti mana kita datang itu bersih, seperti juga kita tinggalkan tempat ni bersih. So sebab tempat ni memang kalau bagi aku memang bersih lah. Setiap hari Apak dengan family dia akan sapu kawasan ni. So memang nak jumpa daun kering tu susah lah dekat sini. Pak, balik dulu. Boleh ambil video Boleh ambil video? Boleh? Balik dulu. Okay ni. Ni Apak, owner campsite ni. Dusun Apak kau. Okay, terima kasih juga. First time saya kat sini. Enjoy. Sedap guys. Ni ramai yang datang ni, semua yang dah datang ni. Oh ya. Berkali-kali. Ada yang ni sampai 5 hari ni duduk sini. Oh 5 hari tu. Sampai tadi tu. Oh. Yang duduk yang dalam yang sana yang dah packing barang tu. Hari. Oh, okey. Semua yang pernah datang lagi. Okey. Saya pun akan insya Allah akan repeat lagi tempat best. Bersih semua. Cuma tuan tak puas hari. Sebab besok lagi je. Macam mana kan. Okey. Okey Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. My anchor stands. Waktu seolah-olah terhenti apabila kita benar-benar menghargai setiap kurniaan Tuhan. Dan kami tahu ini bukan kunjungan terakhir kami di sini. Kami pasti akan datang lagi ke Dusun Apak Kau. Sampai di sini sahaja video kami. Semoga kalian terhibur dan mendapat manfaat daripada video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan kongsi video ni ya.
Terima kasih kerana menonton sehingga habis. The light